Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini hari yang ke-7 kempen PRN Negeri Johor. Hari itu kita bersama dengan Datuk Osman Desa dan juga Datuk Mustafa Yaakob dekat sini lah juga di ZUS Parit Raja Batu Pahat. Hari ini kita bersama dengan Timbalan Pengerusi Mubarak Johor. Kita bersama dengan Datuk Adam Hamid. Apa khabar Tok? Sihat? Baik, alhamdulillah. Inilah wajah ceria Datuk Adam. Tok, umur berapa dah sekarang Tok? 77. 77. Bagi netizen yang tak faham sangat Mubarak ni ialah seperti majlis bekas wakil rakyat lah, bekas wakil rakyat Negeri Johor. Jadi kalau kita tengok Tok Adam Hamid ni, dia berapa penggal tu jadi Saya 4 penggal. 4 penggal. Bukan senang 4 penggal dekat Negeri Johor. Biasanya 1 penggal je dah terkeluar liga dah. Tapi begitu ucap tanya lah kepada Tok Adam kerana menabur budi dan jasa selama 4 penggal dan pernah jadi exco tu exco perumahan kalau tak silap. Perumahan Kerajaan Tempatan, 1 penggal, 1 penggal lagi JKR. Oh, JKR. Jadi ini saksi yang masih hidup yang melihat perkembangan Negeri Johor lah. Baik Tok, saya hari ini kita nak menjawab beberapa persoalan yang dilontarkan oleh parti-parti yang berkempen di Negeri Johor ni. Antaranya Tok, yang tak selesai-selesai sejak sebelum kita berkempen lagi, iaitu cabaran Dr. Mazli Malik. Dr. Mazli ni sahabat saya. Dia mencabar supaya diadakan debat antara dia dan juga MD Datuk Onn Hafiz. Kita ingat benda ni mungkin dia nak tanya sekali dua je, tapi ni dah masuk hari ke-7, dia bawa perkara yang sama lagi, termasuklah dia tokok tambah oleh menteri-menteri yang datang daripada pusat, daripada PKR. Tak puas hati nampaknya apabila Datuk Onn Hafiz tak menyahut cabaran untuk berdebat tu. Komen Tok lah pada bekas pemimpin Negeri Johor tentang debat ni. Apa sangat yang nak dicapai melalui debat ni pada pandangan Tok sebagai orang lama? Sila Tok. Terima kasih. Tu soalan cipu emas juga. Saya berpandangan begini. Debat ni boleh diadakan. Akan tetapi apakah dengan debat tu kita selesai masalah ataupun tak payah debat? Orang melihat performance satu-satu orang tu berdasarkan daripada apa yang dia telah lakukan. Saya ingat kita di Johor ni kita tak guna sangat berdebat. Kita ukur kejayaan kerajaan yang dipimpin oleh orang yang berwibawa. Dia punya wibawa dia tu, dia boleh terjemahkan dalam bentuk tindakan dan perancangan dan kemudian kejayaan. Baik. Orang boleh mengukur begitu. Boleh menilai. Contoh, saya bagi tahu dengan calon N51 Bukit Batu. Kumaran nama dia. Kumaran ni special sikit sebab dia lawan YB PKR itu Atta tu yang dia bohong, dia kata dia tak dapat peruntukan tu. Betul. Okay. Jadi saya cakap dengan dia. Saya kata kalau awak nak jadi wakil rakyat, pertama sekali lepas saja menang dalam masa 2 bulan, dia mesti pindah pergi ke mesti bermastautin dekat situ. Mastautin dekat situ. Buka pejabat khidmat. Kemudian kerajaan Johor melalui pengalaman saya tak tahu sekarang, tapi dulu sebulan dapat 20,000 peruntukan untuk pusat khidmat. Untuk pusat khidmat. Ada 2 staf kita bagi. Kemudian dia mesti ada jadual dia punya kerja hari-hari, sama ada lawatan, sama ada kad pejabat, sama ada dia bermesyuarat, supaya orang nak jumpa dia mudah. Kemudian dia pun dah duduk situ
dia terpaksa berhadapan dengan tanggungjawab dia. Itu memang kita pastikan. Dan dia berjanji, dia kata okey, yang itu dia agree. Jadi bagi saya itu tak payah berdebat. Kerana kalau awak buat macam itu, orang akan lihat kemudian sama ada you bertanggungjawab, sama ada you menjalankan tugas dengan baik ataupun tidak. Nampak. Sebab itu kita di Johor dulu, Datuk Azizan, kita memang ada satu tim di mana daripada pejabat menteri besar, tiba-tiba saja kita datang kepada satu-satu pusat khidmat wakil rakyat. Kalau dia perform, memang dia ikut betul schedule yang dia sendiri tetapkan, dengan sendirinya dia dapat sambung perkhidmatan. Tapi kalau juga dia berlaku sebaliknya, misalnya kata ponting ke, semua nampak di situ, lepas tu dia 5 tahun kemudian nak jumpa, misal nak minta tolong jadi wakil rakyat sekali lagi, kita pun waktu tu tak layan. Sepenggal je lah. Sepenggal je. Itu cara Johor. Okey. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya dalam isu Dr. Mazli ni, bila dia nak panggil Wan Hafiz saja debat, MD tak layan. Semalam dia keluar satu surat, dia jemput. Kalau boleh panggil 41 orang pemuda, tanya dia soalan, dia boleh jawab. Kemudian daripada 41, dia potong, tinggal 10. Panggil lah 10 je, tak payah 41. 10 je pemuda, tanyalah apa soalan supaya dia boleh menjawab. Tapi pada saya lah Tok, saya tengok ini sebenarnya di Johor ni tak ada isu besar pun yang nak diungkit, yang nak dibawa. Ini dah masuk, saya kata ini hari ke-7. Tak ada satu isu, tak ada skandal, tak ada apa pun yang nak ditayangkan. Macam hari tu ada Big Boss dia kata nak telanjangkan UMNO lah kan. Konon nak telanjangkan UMNO. Setakat 7 hari ni belum ada lah cerita apa-apa. Baik-baik je semua kan. Tapi pada saya sebenarnya ketiadaan isu dan ketandusan isu yang ada di negeri Johor membuatkan Dr. Mazli ni dia tenggelam punca lah pada saya. Nak popularkan diri dia dengan apa? Pura-pura naik MyV, orang tak layan kan. Pergi naik daripada MyV, pergi ke mana dah hari tu, dia kata jalan berlubang-lubang, sampai nak terbang dalam kereta, pun orang tak layan. Ajak debat, pun orang tak layan. Yang orang layan tu pasal apam kering tu je. Pasal dia punya dia punya skrip apam kering. Yang tu rakyat Johor ingatlah sampai bila. Anak-anak muda dia pun ingat. Apalah kau punya mengarut ni cerita pasal apam tak apam ni. Nasib baik tak panjang hayat sebagai Menteri Pendidikan waktu tu kan. Kalau lah waktu tu dengan isu kasut hitamnya, dengan macam-macam isu, keluar pula isu apam kering ni, saya ingat tak tahu jadi apalah. Baik, pada saya satu lagi yang saya nak komen ni tentang kesediaan kerajaan yang nak bagi RTM. Kalau nak buat debat ni, boleh nak siarkan debat ni secara live. Ada RTM 1, RTM 2. Pada saya sudah lah nak guna aset kerajaan. Kan Perdana Menteri juga cakap tak boleh guna aset kerajaan semasa berkempen. Dah lah hari tu masa pengumuman calon, live tu, live di aset kerajaan. Rasa-rasa tak salah guna kuasa atau tak salah guna kemudahan kerajaan ke untuk berkempen untuk parti. Jadi kita kena walk the talk kepada Pak Menteri, kepada Pakatan Harapan, kata jangan guna segala macam aset, tapi helikopter guna juga kan. Pada saya jadi kelakar lah. Baik Tok, saya pun nak minta Tok ulas lah. Ada seorang makcik ni lah, saya panggil dia teacher ni, dia cakap Johor ni kalau tak menang 40 atau 45 kursi, maknanya sia-sia lah. Wan Hafiz bubarkan bubarkan DUN awal. Jadi antara sebab dia dakwa lah. Antara sebab Wan Hafiz bubarkan DUN awal sebab dia yakin kerajaan Johor berjaya dikekalkan. Tapi kalau tak dapat angka tu, maknanya tak justify lah bubar awal negeri Johor. Komen lah Tok. Apa saya komen Dr. Mazli?
Saya mudah saja. Dr. Mazli dulu bertanding dekat apa? Dia bertanding Sembaranggam. Sembaranggam. Dia janji pada waktu itu menang aja TH tol masuk Sembaranggam tu akan apa? Percuma. Percuma. Dia pergi percuma. Saya tanya mana janji tu? Itu saja saya tanya. Yang kedua, saya tanya pula, kalau kat Sembaranggam, kenapa sampai pindah tempat lain? Bertandinglah sama ada layang-layang ataupun apa, macap tu. Kan lebih mudah. Pasal dulu Yudah pun dah bertanding di situ. Orang dah kenal. Orang dah kenal. Jadi jawab soalan itu dulu sebelum nak ajak orang lain berdebat. Nombor 2, tadi you tanya pasal apa? Pasal kursi. Kerusi. Saya ialah 4 penggal dulu bertanding. Kemudian ada pengalaman lah menganalisa sedikit sebanyak. Dan secara kebetulan Johor ni dekat dengan saya dan sampai sekarang pun saya masih tolong Barisan Nasional untuk kemenangan. Tapi pada pengamatan saya jelas sekarang lebih meriah kita. Itu tidak dapat dinafikan. Saya secara ikhlasnya yakin sangat kalau setakat 40 boleh kita kekal. Malah saya pernah bukan pernah 2-3 hari ni saya mendapat pemikiran baru. Datuk, pada saya kalau kita boleh menang 56 kerusi terus, kenapa tidak? Tapi dengan syarat 10 ataupun 15 orang daripada adun-adun BN yang menang tu kita jadikan satu kumpulan pengkritik kerajaan untuk mengimbangi tindakan-tindakan ataupun perancangan kerajaan betul ataupun tidak, supaya dalam kerajaan itu sendiri dah ada pembangkang. Contoh saya berikan, Johor sekarang kalau dalam kawasan Kulai terutamanya kita penuh dengan data center, mesti ada isu dia bekalan elektrik, voltage tinggi, kemudian yang kedua bekalan air. Kekhawatirannya ialah jangan besok projek siap tiba-tiba public marah, air apa tak ada, contohnya. Begitu juga tiba-tiba lampu semua malap dekat kampung-kampung, tak cukup voltage. Tak cukup voltage, marah orang. Jadi maksudnya apabila itu masalah kita dalam dewan nanti, orang yang 10 ataupun 15 orang ini mesti buat satu search tentang keperluan macam mana kita nak mengatasi masalah air. Misalnya air untuk penyejukan, tapi boleh tak kita putar kita semula, satu aspek. Ataupun misalnya kita guna air dalam tanah dan tak perlu pun air bersih, bekalan air yang sangat bersih. Dia air bersih, sangat bersih, dah berbeza. Macam mana teknologi misalnya yang kita nak bawa, nak atasi, orang-orang ini boleh bagi pandangan dan tak perlu pun misalnya kita pembangkang. Dalaman kita sendiri boleh kita mewujudkan pembangkang yang baik. Dan saya harap ni Datuk Wan Hafiz, kalau dia terus jadi Menteri Besar, dan insya-Allah dia terus jadi Menteri Besar, dia ada 5 adun lantikan. Carilah profesional yang betul-betul boleh memberi bimbingan kepada kerajaan negeri
untuk mengatasi perkara-perkara ini. Pasal nanti kita bawa masuk balik teknologi AI, ini perlu pandangan-pandangan ini mesti datang daripada pakar-pakar yang betul. Kalau tidak tak berjaya kita punya tujuan kita naik taraf kemajuan di negeri Johor. Itu pandangan saya. Baik, satu perkara yang menarik kali ni yang tak pernah berlaku lah dalam mana-mana sejarah pilihan raya di Malaysia ni. Kali ni PAS hari ni dia bagi arahan ada selain daripada 11 kursi, maknanya 45 kursi yang mereka tak bertanding, mereka minta ahli-ahli PAS ni untuk keluar dan sokong calon Barisan Nasional. Ini tak pernah berlaku. Jadi apakah dengan tindakan PAS ini akan mampu melonjakkan sebenarnya faktor kemenangan Barisan Nasional? Pandangan tu? Oh, memang boleh. Sebab tu saya tak ada rasa sangat bimbang terhadap PRN di Johor ni. Nombor satu, saya nampak orang PAS alhamdulillah dia faham dan secara senyap-senyap sekarang di peringkat Akaumi ni kita telah mula menjalin satu muafakat yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor ni Datuk Azizan, PKR sendiri pun saya tengok dengan adanya parti bersama bertanding, dia dah pecah undi di Johor ni. Dan itu saya ingat menjadi kekhawatiran PH. Dan kita pula dari Johor, kita melihat parti bersama ni dengan satu pandangan yang orang kata lain daripada yang lain orang fikir. Kenapa? Nombor satu, kerana dia guna kancil sebagai sebagai dia punya lambang parti. Lambang parti. Tapi kalau kita ingat, kita belajar dulu, kancil ni memang betul dia bijaksana. Tapi dia bijak untuk menipu. Masa tu ingat tak? Ingat. Dia suruh buaya beratur, dia nak menyeberang sungai. Lepas tu dia guna kata 1, 2, 3 lekuk. Jantan betina aku ketuk. Lepas tu dia terus sampai lepas sana. Jadi betul dia bijaksana, tapi dia bijaksana untuk menipu. Itu persepsi orang Johor terhadap ni. Jadi calon-calon dia pun memang sangat muda, kebanyakannya. Jadi saya tak fikir orang Johor mudah nak memberi sokongan. Kerana kita nak menang, dia pun berhajat nak menang. Akan tetapi saya rasa dia salah masuk, tak ikut wrong timing lah. Wrong timing lah. Orang putih kata wrong timing. Itu. Jadi itu dia punya senario dia di Johor. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ini bacaan orang lama. Bacaan orang lama ni, dia tengok dalam mangkuk putih tu ada banyak mangkuk. Tengok belik betul apa yang Tok Adam sebutkan tu Sebenarnya UMNO dia tak pecahkan dominasi PKR ataupun Pakatan Harapan di negeri Johor ni. Kerana memang kursi kita ni memang kursi tradisi tu memang kita tak pernah berlaga pun. Tapi oleh yang berlaga sekarang ni, yang kacau Pakatan Harapan ni ialah daripada parti bersama. Kerana sasaran mereka adalah pengundi-pengundi bukan Melayu, khususnya pengundi-pengundi bandar. Kalau kita tengok, Mazli sebenarnya, Dr. Mazli tak perlu risau dengan calon kita di Puteri Wangsa. Dia patut risau dengan calon parti bersama yang turut bertanding. Di situ ada 5, tak silap saya, parti-parti yang bertanding, termasuk muda,
BN, PH, PN, lepas tu ada calon bebas. Jadi sepatutnya kena risau yang itu sebab dia orang yang kacau you all punya undi. Kita tak kacau, kita ada pengundi tradisi. Jadi tak payahlah selalu jadikan UMNO ni sebagai punching bag kesian. Kita kan tadi PM dah pesan dan juga Datuk Zaid pun pesan jangan serang menyerang sangat nanti rosak hubungan di peringkat persekutuan. Itulah yang kami buat. Kita biasa-biasa je, mana ada kita usik lebih-lebih. Pak Din je kadang-kadang kan, bukan diusik, dia ketuk je, dia luku je. Tapi kami tak, kami cerita benda-benda yang betul kan. Apa yang terjadi pada Felda contohnya, kita bagi tahu apa yang perkara sebenar berlaku. Kita pun tak salahkan siapa-siapa, kita hanya membentangkan fakta je. Baik Tok, kalau saya nak minta pendapat Tok lah bila dah tak ada isu, kemudian tiba-tiba pula parti-parti ni jadikan isu Datuk Najib ni pula. Pemimpin DAP khususnya banyak menakut-nakutkan pengundi Cina. Kalau Johor menang, ini tanda isyarat Najib akan dibebaskan. Sampai Ngah Komeng pun kata kalau Johor menang, Najib bebas, dia akan letak jawatan. Jadi ini mengundang orang kata apa, banyak respons yang tak bagus lah daripada Barisan Nasional. Apa kena mengena Datuk Seri Najib dalam PRN Johor ni? Komen Tok. Saya nak komen macam ini. Saya sebelum pada baru saja kita lepas penamaan calon, saya pergi workshop betul kereta saya. Workshop ni kebetulan dimiliki oleh saudara Tan ni, orang Sekamat, tapi dia duduk kat Puchong. Dia cerita, dia kata bapa mentua dia buat ini apa nama, pembalakan, kontraktor pembalakan di sebelah Pasir Mas, Kelantan. Orang apa? Kelantan. Cina Kelantan. Dia ada 60 biji Hilux. Kemudian dia punya jentera semua sekali pembalakan tu, traktor dan pelbagai, semuanya menggunakan apa? Diesel. Dia kata bapa mentua saya sekarang berhenti kerja pasal nak bayar duit diesel tu makan pokok. Jadi maksudnya dia akan rugi. Jadi dia tak boleh buat kerja. Habis modal lah. Dia kata saya tak fikir kalau masa Datuk Najib ada dulu, Datuk Najib akan apa, naikkan harga apa? Diesel sampai begitu tinggi. Itu komen orang biasa. Tapi memang betul. Bagi saya, Datuk Najib dia dah pun di dalam penjara sekarang. Dan ada kes-kes yang dahulu yang orang mendapat pengampunan. Bukan tak dapat pengampunan. Macam kata Datuk Arwah Mohtar Hashim, dia dapat pengampunan. Itu kes bunuh lagi kan? Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dapat pengampunan. Dan realitinya, kita lah nilai sekarang kan, dengan GST yang Datuk Najib perkenalkan, kalau kita tak mansuhkan, negara kita lebih rasanya mempunyai sumber pendapatan yang lebih baik daripada sekarang. Contoh macam saya sekarang, saya boleh komplain, ini kita duduk dalam Zeus Coffee ni. Kalau kita pergi daripada rumah, kita pergi order melalui Grab, misalnya kata, kita yang membeli ni pun kena tax dah. Tak sepatutnya kan, kalau fikir balik semula, kita beli barang yang kita nak makan, kita kena tax. Kalau misalnya kata you meniaga, betul lah, you patut kena tax. Jadi itu keadaan sebenarnya pada hari ini.
Tak tahu, saya punya pendapat senang aja. Tak dapat dinafikan bahawa Dato' Najib ada jasa. Kita kena kenal. Soal dia kena hukum, dia dah kena hukum. Kecuali kalau misal kata dia tak kena hukum, itu lain cerita. Betul. Kan? Itu baru kita kata tak betul. Itu pandangan saya peribadi. Baik, menyentuh tentang GST ni tu saya ingat sama ada semalam atau 2 hari lepas Yang Berhormat Perdana Menteri ada sebutkan bahawa kerajaan memang tidak bercadang untuk kembali kepada GST. Masih lagi nak mengekalkan SST itulah. Komen saya lah, kalau itulah tajuk bicaranya, nak mengekalkan GST, lepas pada ni kita minta kepada kerajaan Madani ni jangan nyet. Jangan banyak sangat komplain hasil tak cukup lah, apalah. Hakikatnya hari ni memang hasil pendapatan kerajaan tak cukup. Sebab kalau GST tu hari ni boleh dapat 100 bilion. Sekarang SST berapa duit je yang kita boleh dapat, tu satu. Kemudian saya nak netizen ingat yang dicanangkan 1MDB tu kerugian 42 bilion. Tapi hakikatnya 31.5 bilion dah dipungut balik. Betul. Kemudian isu yang kita nak tanya kepada kerajaan ni ialah dah terlanjur nak sangat pakai SST. SST tak mampu menampung perbelanjaan negara. Sejak BN meninggalkan kerajaan 2018 dengan 686 bilion hutang luar negara, hari ini hutang negara dilaporkan 1.67 trilion. Soalannya, siapa yang tambah 1 trilion? Cuba bandingkan 42 bilion dengan 1 trilion. Banyak tu. Siapa punya kerja? Tak mau cakap. Cuba bagi tahu dengan rakyat, pada saya bagi tahu dengan rakyat, kenapa kita perlu berhutang sampai 1 trilion ekstra? Hari ni 1.67 in total. Ini 1 trilion tau, 1 trilion. Saya rasa kalau letak kosong-kosong tu dari sini sampai ke sana tu, beratur angka kosong tu nak tunjukkan 1 trilion. Jadi pada saya nak main blame game ni bukanlah satu perkara yang semudah itu kita nak berucap. Jadi kalau jawab dekat parlimen tu kena jawab lurus lah, jangan belik sana kan. Straightforward. 1.67, siapa yang tambah hutang? Dan rakyat nak tahu sebab hari tu kata 1MDB ni tu anak cucu besok kena bayar. Ini bukan anak cucu ni, ini anak cucu cicit oneng-oneng. Orang Jawa oneng-oneng kena bayar ni. Jadi walk the talk lah, walk the talk. Memang tak mudah. Kita pun tak kata ekonomi kita bagus, tak perlu meminjam, tak. Tapi hari tu diorang lah juga, you all lah jadikan isu pasal hutang luar ni. Jadi kita hanya mengulang kaji saja, mengulang kaji. Baik. Hari ni tu tiba masanya. Dah tiba masanya tadi diorang meluncurkan manifesto. Saya tengoklah manifesto tu secara umum lah sebab saya belum ada masa untuk tengok detail. Kita ada program tadi. Semalam Dr. Zaliha sebut nantikan pengumuman peluncuran manifesto kerana semua rakyat Johor bakal terkejut. Saya tengok tak terkejut, tak steam langsung pun, tak terkejut, tak steam, tak excited, tak teruja. Cuma menimbulkan lebih banyak persoalan. Dalam manifesto tu dia kata by the year 2031, 2031, apa yang mereka nak buat ialah nak bawa balik ni puluhan ribu rakyat kita yang bekerja di Singapura ni, nak bawa balik supaya boleh bekerja di dalam negeri Johor dengan gaji yang cantik lah macam Singapura. Komentor lah sebagai exco di negeri Johor ni, is it something yang realistik yang mampu kerajaan negeri buat, atau ini adalah sekali lagi janji-janji basah untuk dikencing kepada rakyat Johor? Komentor. Minta maaf cakap lah, saya tak yakin langsung. Pasalnya gini aja. Sekarang katalah gaji di negeri luar tu lebih tinggi daripada kita. Siapa yang tak nak pergi? Semua orang akan nak pergi. Dan nak mewujudkan pula kata gaji negeri kita akan lebih tinggi, mesti ada perancangan yang yang betul-betul teliti. Satu, soal currency nanti.
Nombor dua, peluang pekerjaan tu dia ada di negara kita, tak ada di tempat lain. Baru orang apa? Itu bukan saja kita boleh memberi pekerjaan kepada apa? Orang kita, tetapi orang luar juga akan apa? Akan datang berebut. Itu biasa, reality. Tapi pada saya, senangnya ambillah perkara yang kecil-kecil dulu ni, betul kan, balik ke semula. Masalah kita apabila jadi aja kerajaan, apa yang orang dulu buat kita ketepikan. Kita buatlah cara kita. Kita rasa itulah yang paling betul. Tak boleh begitu. Saya bagi satu contoh yang mudah. Misalnya kata, zaman Datuk Najib dulu, dia buat satu klinik Malaysia. Benda kecil je. Orang datang boleh bayar RM1, dapat perkhidmatan. Sekarang ni, kerana kita tukar kerajaan, program tu tutup. Tapi apa kesannya? Orang semua sekali bekerja ke hospital, pusat kesihatan, semua penuh. Akhirnya stres. Doktor, nurses, dan kita ingat kita berjaya. Tak berjaya. Berbeza dengan dahulu. Dulu bila ada pusat satu klinik Malaysia, klinik satu Malaysia, orang yang berdekatan kawasan itu semua bertumpu kat situ. Kita boleh orang kata spread lah dia punya beban tu. Beban orang berpusu-pusu tu kita boleh pecahkan. Sekarang tak berlaku begitu. Tak percaya, tanya balik-balik semua orang yang di bawah. Macam kata kita dulu ada UTC contohnya. Sangat bagus. Pasal hari Minggu pun orang ada masa, dia tahu pejabat UTC boleh buka dan dia boleh mendapatkan perkhidmatan. Misalnya kata dia nak barukan kad pengenalan dia, pasport antarabangsa dia, apa semua sekali. Sekarang kita tutup. Tak ada langsung dah servis tu. Padahal itu satu kebaikan, tapi kita berundur ke belakang. Benda-benda macam ini saya mengharapkan kerajaan pusat betul dulu. Betul balik semula. Apa salahnya benda yang baik kita teruskan. Sepatutnya kita ni berfikiran begitu. Bukan maknanya itu dulu musuh kita. Tutup semua sekali. Semua salah. Semua salah. Betul. Sama juga tadi macam kita bincang GST. Saya yakin kalau kata GST tu berlaku 43 bilion kutipan, senang-senang kita ada. Berbeza dengan sekarang kita naik kita punya SST, tambah lagi. Akhirnya orang yang di bawah ni dah kena bayar cukai sampai dekat nak 20-25% sekarang. Cek balik semula kalau tak percaya. Dan itu yang rakyat jelata rasa tertekan. Ya, rakyat jelata merasakan kerajaan tak fikirkan soal orang bawah. Dan saya bukan mengingatkan ni kepada kerajaan perpaduan saja. Saya mengingatkan siapa-siapa pun menjadi kerajaan pada masa-masa akan datang. Okey tu. Nah, saya untuk cakap ni valid ya, sebab dalam manifesto tu ada jugalah disebut tentang pembiayaan kesihatan dan sebagainya. Tetapi pada saya yang paling mudah lah yang dirasai oleh rakyat ialah macam klinik satu Malaysia tu. Macam betul macam tu cakap, kau setakat sakit pening, mual, loya, muntah untuk saringan pertama, tak perlulah nak pergi ke hospital besar ataupun hospital-hospital yang pakar. Cukup untuk pergi ke klinik satu Malaysia, buat saringan awal, kemudian kalau tak baru boleh refer kan. Jadi ini mampu meringankan lah
dengan apatah lagi dengan premium insurance yang melonjak naik orang sampai macam dah tak percaya dah nak beli insurans ni. Bayar bila masa nak claim tak boleh. Bayar duit dulu. Belum tentu dapat. Jadi pada saya kerajaan kena tengok perkara-perkara seperti inilah untuk kemudahan rakyat. Ini bukan mengkritik jangan salah faham, kita tak kritik tapi kita memberi saranan-saranan. Oleh kerana di federal kita bukan sebagai kerajaan yang menyerajui, maka kita memainkan peranan sebagai pengimbang, memberi cadangan-cadangan pada pihak kerajaan. Sama juga dengan isu kedai rakyat satu Malaysia. Betul Ya, betul. Sekarang ini dia tutup semua kedai rakyat satu Malaysia, dia buka Madani Mart. Madani Mart ni katanya dalam masa yang singkat nak buat sampai 60 unit tapi sampai hari ni kita belum dengar lagi ada update. Masih lagi krik, tak tahu lagi lah. Mungkin kerajaan boleh tampil ke depan, ceritalah apa perkembangan Madani Mart ni. Kerana Madani Mart ni pun satu hal juga, dia boleh lah mampu membantu usahawan, bantu rakyat untuk beli barangan di bawah dan sebagainya. Jadi sebab tu saya katakan Johor ni tak ada isu. Banyak isu berpusat di peringkat persekutuan, di peringkat nasional. Jadi pada saya tu dengan adanya undi daripada PAS, macam Tok sebut tadi, Bersatu pun dah kona dah. Bersatu Peja dia merayu pada PAS, janganlah sabotaj program kawan, sama-sama bertanding satu logo kan, logo Perikatan Nasional. Janganlah tak support, janganlah tak bantulah. Tapi setakat ni belum ada respon lah. Tapi akhirnya Tok, kalau Tok boleh bagi rumusan, bagaimana Tok melihat peluang Barisan Nasional? Tadi Tok dah kata 40 kursi itu tak ada masalah, tetapi secara keseluruhannya bagaimana prestasi yang dijangkakan? Kita nak masuk minggu kedua ni, bolehlah cakap jangkaan kan. Bagaimana Tok melihat peluang Barisan Nasional secara keseluruhan di semua 56 kursi? Saya rasa untuk UMNO dia tak ada masalah. Langsung tidak ada masalah. Ada 30 lebih kursi yang kita bertanding. Ada kita dulu 37 kursi. MCA dah nampak dia punya orang buat U-turn. Satu, saya nampak kaum India terutamanya, begitu juga orang Melayu. Kalau kata calon MCA, kalau dulu dia dia tolong, akan tapi tolong tu tak maksimal, Tak sepenuh hati lah. tak sepenuh hati. Tapi kali ni kita berubah. Maknanya orang Johor ni, kalau kita kata Barisan Nasional, dia betul-betul satu hati apa. Kalau dulu dia macam kata tiga suku lah. Tiga suku. Itu yang saya nampak daripada saya dulu menjadi ahli politik sampai sekarang. Dan saya tengok terutamanya di Kulai. Dia ada cita-cita sekarang nak balikkan Kulai tu jadi kawasan Barisan Nasional. Macam dulu kita pernah jaga orang Kating tu, 2 penggal. Ahli parlimen Kulai. Kemudian Wun Sichin dulu Timbalan Menteri Pelajaran, 1 penggal. Kemudian Lim Sichin ada 2 penggal. Selama itu. Lepas tu kita mula kalah, tapi sekarang ni dia punya, saya tengok penyatuan dia tu dah lebih Lebih mantap lah. Lebih mantap. Lebih kukuh. Lagi satu yang saya perhatikan di Johor ni, dia punya slogan bangsa Johor tu makin kuat dia semakin kuat, dan dia menyatu pula dengan signal yang diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang juga Jadi Agung. Itu orang sambut sangat baik, dan saya rasa, saya yakin kali ni yang parti komponen kita tu
yang BN diwakili oleh India dan diwakili oleh China tu, dia akan menang lebih banyak kerusi. Itu jadi tuan-tuan dan puan, kita bukan cakap-cakap je lah kan, ataupun bayar ceplos-ceplos suruh cakap PH sedang leading, PH semakin diterima, PH akan menang besar. Tetapi kita mencongak, ada cara kita mencongak, ada cara kita melihat, dan ada banyak faktor, ada kombinasi faktor yang membuatkan kita insya-Allah akan dapat kejayaan yang lebih manis, yang lebih cantik daripada sebelum inilah. Kena ingat lagi sekali, bacaan kita ialah, pertama, bukan saja UMNO semakin mengukuh di negeri Johor dan juga PN, tetapi kocakan di kalangan parti lawan seperti Perikatan Nasional yang bergolak, dan juga seperti Pakatan Harapan dalam PKR itu sedang bergolak. Jadi saya nak sebut kepada PH negeri Johor lah, janganlah jadikan isu Datuk Fuad Zakashi tu kononnya UMNO berpecah dua. Dia seorang je lah yang ada masalah tu. Itu pun tak apa, jangan diusik Datuk Fuad tu kawan kita. Tak ada masalah, sejuk besok dia okey lah. Berapa ramai kita tengok orang yang melawan lagi dahsyat kan. Akhirnya bertaut balik. Jadi sebenarnya tak ada pecah-pecah dia. Bukannya berpecah pada dua tim besar. Adalah seorang dua yang tak puas hati, yang tak dapat jadi calon, yang ada cita-cita. Tapi pada saya it's okay lah, jangan dibesar-besarkan. Lagi satu kalau boleh saya tambah, ya tu, ni kesedaran orang Johor. Orang Johor dulu boleh tahan kuat menyokong bersatu, tapi bila bersatu sekarang pecah kan, antara Tan Sri Mahyudin punya grup dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin kan, orang Johor yang dulu awalnya kuat menyokong bersatu, dia dah fikir balik semula. Dia kata nampaknya macam UMNO juga yang boleh diharap lagi. Itu suasana dia. Dan saya yakin ini yang baru ni, ini yang baru ni, ya, saya yakin Bukit Pasir tu kita tak ada masalah. Bukit Kepong tu insya-Allah rasanya kita boleh tawar. Itu pun ada ke kursi-kursi panas kursi-kursi panas. Pasal Bukit Kepong tu kerusi, saya kempen kalah tolong Dr. Syahrudin bekas MB, bekas Menteri Besar Johor. Tapi insya-Allah kali ni pun, dan saya tak tahulah, harap-harap doa saya sampai PRU yang akan datang, Tan Sri Mahyudin tak payah bertanding. Boleh rehat lah. Boleh rehat lah. Patut-patut lah. Lagi satu pun kes mahkamah ada kan. Jadi penat, kesian kat dia. Dia dah berumur kan. Nak turun naik mahkamah tu, macam apa yang dilalui oleh Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, bukan mudah kan. Jadi mungkin Tan Sri boleh rehat lah kan. Rehat, ambil masa. Jangan stres ni. Stres ni tak bagus untuk usia kita di hujung-hujung ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi sebut sedikit yang paling best tadi tu, yang bersatu tu. Saya overlook faktor bersatu tadi tu. Sekarang ni dia orang nak bertanding pun bukan banyak. Bersatu 16 kursi je. PAS 11, bersatu 16. Lebih tu nak pergi siapa? Takkan pergi ke mana? Dan kalau dia sendiri pun dia tak boleh jadi tak boleh bentuk kerajaan. Tak boleh bentuk kerajaan. Jadi perlu sama-sama membentuk kerajaan. Jadi pada saya macam Tok Adam sebut tadi, kalau tak ada pembangkang pun tak apa, sebab akan ada orang akan jadi pengimbang. Dalam Johor ni dia tak pergi pembangkang, dia jadi pengimbang. Pengimbang kepada tindakan kerajaan supaya benda ni semua dapat berjalan dengan baik, ada governance lah. Kita pun tak nak lah ada orang kata besok menang besar salah guna kuasa. Tak, akan ada pengimbang, akan ada pemerhati, akan ada governance. Integriti tu setakat hari ni tak ada siapa pun cerita pasal integriti di negeri Johor. Pasal tata kelola, isu tata kelola pun tak timbul. Tata kelaut pun tak dengar. Jadi itulah hebatnya kepimpinan negeri Johor. Jadi saya dah tengok tadi manifesto pun memang tak steam. Memang tak steam, memang tak terkejut pun, tak seperti mana yang diwawarkan. Jadi ada baki seminggu lagi lah untuk tempoh berkempen ni. Jadi kita suruhlah ramai-ramai kawan-kawan dalam PH pun datang lah, dalam PN pun datang enjoy Johor hospitality. Kita meraihkan demokrasi, tak ada siapa sabotaj. Tak payahlah kau bakar bendera sendiri, lepas tu pergi buat report, lepas tu tarik balik report, bukan bendera tu orang bakar, memang dah jadi macam tu datangnya.
Jadi carilah, ini zaman AI ni, carilah isu lain kan, isu bendera, konon bendera kena sabotaj. Pada saya jangan nyet-nyet lah, itu isu kecil je nak jadikan satu Melaya. Tapi apa pun kita ucap terima kasih lah kerana media-media ni dia masuk banyak sekarang ni kan. Maklumlah kerajaan Perdana Menteri sponsor banyak, sampaikan semua media perdana ni cerita dia Pakatan Harapan punya calon je dok. Nak cari berita tentang calon BN ni tak ada. Maklumlah BN pula jadi parti derita. Jadi parti derita BN ni. Tak ada siapa nak cover. Orang macam kami je lah. Saya, Pak Din, Tok Adam yang nak promotekan Barisan Nasional. Tapi tak apa. Tak ada buat cara tak ada. Tapi apa pun, semangat tetap menyala. Dan saksikan sendiri lah. Saya minta jangan dengar cakap kami je. Bukan kata kami ni bohong, bias. Datanglah ke Pontian, datanglah ke Kulai. Perang bendera kali ni memang tak shock langsung, tak steam langsung. Ni kita bersiaran di Parit Raja, Parit Yani ni kan, di Parlimen Seri Gading. Ketua dia, chief dia, Cikgu Huda. Cikgu Huda yang nak benam, nak kuburkan UMNO duduk. Mai jemput datang, tengok daripada hujung jalan sana sampai hujung jalan sana, bendera siapa yang penuh. Kan? Tak ada, bendera Pakatan Harapan tak ada. PAS tak bertanding, PAS akan insyaAllah akan bagi sokongan kepada BN. Jadi kita minta lah kepada PH, jangan jealous lah sebab orang tak nak kawan dengan kamu. Sebab kamu asyik marah orang je. Pemimpin-pemimpin PH ni tu kerja dia asyik marah rakyat je. Naik atas pentas marah rakyat. Marah. Siapa suka kena marah? Cuba tengok cara BN tu lembut, cakap pun berlapik. Tengok Tok Adam. Lepas tu dia boleh 4 penggal. Dia cakap lembut, berlapik. Sebab tu saya tak boleh bertanding pilihan raya. Sebab saya kasar. Tak sesuai jadi wakil rakyat. Jadi apa pun ucap terima kasih kepada Tok Adam kerana Tok Adam ni setia sangat bersama dengan kita. Kita cari juga masa nak bersama dengan Tok Adam ni. Ramai orang yang terhutang budi kepada Datuk Adam Hamid ni masa jadi ke Exco Perumahan. Kita dah cerita dulu di Mahkota. Tok Adam buat perumahan mampu milik. Ramai yang hari ini menikmati hasil daripada perjuangan Datuk Adam Hamid ni buat rumah. Ada yang anak-anak yang duduk rumah kecil tu hari ni dah jadi CEO. Walaupun kecil tapi selesa lah. Maknanya bermaruah lah tu Rumah murah, rumah kelas pertengahan, rumah kos sederhana dipanggil di negeri Johor ni. Anak-anak dah jadi CEO, dah jadi pegawai. Harap-harap janganlah fitnah Barisan Nasional. Kerana itulah jasa kita sama-sama adik-beradik tidur hampa tilam aja dekat living room tu. Dekat ruang tamu hampa aje. Satu bilik share 4-5 orang kan. Tapi adik-beradik tu tetap terjamin dan akhirnya apa? Ramai yang dah berjaya. Jadi ucap terima kasih. Kita pun rushing ni nak pergi semalam Jumaat ni. Hari ni hari Jumaat. Jadi kita akan bawa lagi perkara yang berlaku di negeri Johor ni. Nanti kita akan ulas. Terima kasih Tok Adam. Terima kasih banyak perhatian netizen. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.